Ramai orang nampak reel Shimano ni sebab motor dia. Tapi sebenarnya teknologi yang Shimano masukkan jauh lebih banyak daripada itu. Pertama ialah Tough Drive. Sistem ni membolehkan kita kawal kelajuan hanya menggunakan ibu jari. Memang sangat responsif dan lebih tepat bila nak naikkan umpan atau jig dari dasar. Kemudian ada LCD display yang memaparkan pelbagai maklumat seperti kedalaman air dan tetapan reel. Jadi kita lebih mudah ulang semula spot ikan makan. Shimano juga terkenal dengan motor yang halus tetapi mempunyai kuasa tinggi. Maksudnya reel ni tak bekerja secara kasar walaupun sedang mengangkat beban yang berat. Sistem drag pula direka supaya lebih konsisten ketika ikan membuat larian mengejut. Jadi tekanan pada tali lebih stabil dan risiko putus dapat dikurangkan. Kalau target korang ikan merah, jenahak, kerapu, ibu krisi, pari atau spesies dasar lain, teknologi Shimano ni memang membantu kurangkan penat dan tingkatkan peluang mendaratkan ikan. Dapatkan reel elektrik ni di Ikan Tackle, geng.